Selamat datang dan menonton info dan sinopsis telefilm Rahsia Kelabu. Telefilm ini disiarkan pada Sabtu, 29 Mac 2025, jam 10 malam, di saluran TV3 atau stream ditonton. Skrip ditulis bersama oleh Syazad Talib dan Suzana Zaili Zain. Arahan Isma Yusof. Terbitan Jajah Ishak Channel Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Kamal Adli sebagai Rahimi, Ucup sebagai Rizal, Melissa Nizam sebagai Safia, Khatijah Tan sebagai Ibu, serta dibantu beberapa pelakon lain. Sinopsis telefilm Rahsia Kelabu. Telefilm ini mengisahkan seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak namun melebihkan abang sehingga membuat adik rasa tersisih. Adiknya memendam rasa dan menimbulkan perasaan dendam. Apa yang akan dilakukan oleh adik bernama Rizal itu? Jangan lupa menonton telefilm Rahsia Kelabu.